start balik. Okay, kemudian tadi yang video PPUM tu. So yang dekat sini thumbnail ni. So dekat thumbnail ni kita suruh dia auto generate, ataupun sekiranya kita dah ada thumbnail kita sendiri, ataupun thumbnail ni, kalau kita nak thumbnail ni, kita download lah thumbnail ni. Kita download thumbnail ni, save image as dekat mana? Oh, tapi ni .web web. Okay, saya tak nak. Okay, selalunya dia akan buatkan daripada yang generate ni. Ni dia partially block ni, tak apa sebab dia so ni kita create lah, macam kita create folder. So ni adalah kelas-kelas saja yang lain. Pekeso dari mana? Pekeso. Ni Pekeso. Kalau kita nak select dia masuk dalam banyak playlist pun boleh je. Dan ini dia akan ada dalam banyak folder yang lain. Okay, so sekiranya yang sini kita nak tukar option, sama ada kita boleh suruh dia auto generated. Okay, sama ada kita nak pilih yang tu atau yang ni atau yang ni, kita pulang lah. Okay, kalau saya pilih yang ni kot. So saya nak tukar dia. So dia sekiranya saya pilih yang tu tadi. Okay, kemudian saya save. Kemudian saya nak thumbnail yang tadi tu adalah sama untuk semua video saya. Tak digalakkan lah. Kalau boleh thumbnail tu merujuk kepada tajuk apa. Jadi kita nampak dekat dekat bila kita nampak je, kita tahu oh ni adalah borang kehadiran 7 Februari Jumaat. So dia ada borang kehadiran dengan soalan sebelum kursus, soalan selepas kursus. HR dia nak macam tu. Lepas tu kita kena buat report kat dia. Okay, so itulah sahaja. Katalah kita dah save kan. So dia save sekali je lah. Kalau kita nak pergi pada back ni, dia akan tanya nak save ke tidak. Okay, so tadi kita dah save. Kita tengok balik kita punya playlist PPUM tadi. Tu. So playlist yang ni adalah dia dah tukar kan. Tadi dia punya playlist, dia punya thumbnail dia gambar lain. Title content PPUM. Saya nak tengok dia punya playlist. So ada PPUM, ada empat. Sebenarnya ada banyak lagi ni. Dia tak jumpa cari, ataupun nama dia tak ada PPUM. So itulah contoh dia. Okay, itu sajalah untuk kali ni. Okay. Channel content. Macam Pekeso ni. Okay, kita tengok. Video. Pekeso ni ada. Sebab tadi saya masukkan yang Google Calendar PPUM tu. Saya masukkan dia dalam playlist yang ni. Boleh je, tak ada jadi masalah. So dia adalah kita tulislah day 1, day 2, sesi pagi, sesi malam dan seterusnya. So dia adalah unlisted. Okay.
Itu saja ya. So, kalau ada soalan, beritahu je dekat grup. Okay, bye. Assalamualaikum. So, ni kita insert video ni. Jangan lupa ya, yang ni dia akan naik suara dia akan dirakam apabila dia naik. Saya offkan yang ni. Dia punya video kalau nak video VLC video source, video capture. Ni video capture device kalau nak gambar kita lah. Okay, sajalah. Yang penting jangan tutup yang ni ya. Jangan tutup dia punya pukul berapa tu. Ni boleh je naik ke mana. Yang ni logo saya .png, jadi dia transparent lah background dia. Okay.